kita merasmikan perasmian membuka pintu ini untuk kali terakhir daripada yang berbahagia dan sentiasa berbahagia dan sentiasa tenang di sini, Syairah. Mari ikuti hari saya 2 hari ni dan hari esok menempuhi hari-hari terakhir saya bekerja di office tersebut. Adakah banyak saya boleh rakam? I'm not really sure, but I will try my best sebab dah tak ada masa lagi. Peluang masa tu Allah dah tarik dah sebab esok adalah hari terakhir kita bekerja. Contohnya lah, kita nak cepat ni, kita nak cepat, tapi ada benda yang melambatkan kita ni. Korang tak nampak kan? Traffic no. Jadinya memang cita-cita aku nak sampai awal dekat office memang dah punah dah. Macam dah punah sikit. Sebab too many cars. Sebab itulah Syairah cakap, korang agree tak dengan Syairah? Semakin kita nak cepat kan, semakin lambat perjalanan tu. Sebab banyak benda yang menghalang. Banyak gila ujian. Tapi kalau kita tak rushing kan, semua benda nampak macam teratur. Adalah challenge dia kan, tapi tak se-power kalau kita nak. Tapi tak se-power kalau kita time rushing. Kalau kita tengah rushing. Betul tak teori Syairah ni? Ada tak orang yang buat research tentang benda ni? Tolong komen down below. I want to know. I want to know. Syairah Google sendiri lah. Apa hal nak sibuk-sibuk bagi homework dekat orang ni? Abang ni kenapa ni? Abang ya Allah, so many cars. Nampak abang-abang lori kita, dia dah angin. Abang lori ni ingat dia seorang je kena rushing. Syairah ni nak rushing juga tau. Syairah patutnya 7.30 dah keluar dah, tapi baru keluar pukul 8:06 baru ada kat sini. Baru tayar Beza ni bergolek-golek dekat jalan raya ni. Patutnya 7.30 tadi dah start golek, tapi sekarang baru start golek. I've been there several times in Bandung. Let's capture this moment. So ini adalah hari terakhir saya akan membuka pintu ini setelah hampir berapa tahun lah? 1 tahun dan 10 bulan, 11 bulan saya membuka pintu ini, dan hari ini adalah hari terakhir saya membuka pintu ini dengan kunci ini. Jadinya tanpa membuang masa lagi, marilah kita merasmikan perasmian membuka pintu ini untuk kali terakhir daripada yang berbahagia dan sentiasa berbahagia dan sentiasa tenang di sini, Syairah. Roll the audio. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Tak apa. Jangan ramai-ramai lah. Takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My office. Last day I'm here. Bukan last day, last 2 days I'm here. So kali terakhir
sebelum saya berpindah kerja. Ni lah dulu nak mak kerja kat sini sorang-sorang. Lepas tu lama sikit baru ada intern. Lepas tu intern bertukar-tukar. Tapi mak sentiasa di sini. Itu bos mak. Ni pun bos mak. Ni dia punya whiteboard. Diorang tulis apa semua kat sini. Lepas tu ini adalah kebanggaan kita lah. Pokok kimes. And then sekarang ni update. Tangga ni dah berkapet. Ni bilik. Tak nak cakap. So ni masih sama lah. Itu pantry mak. Mak selalu kat sini lah kemas-kemas makanan-makanan. Ni belum stock up lagi. Kalau stock up mesti penuh. Kali terakhir buka aircon dekat office. Kali terakhir memencet button ini. Kali terakhir minum di sini. Taklah kali terakhir. Dia sebenarnya bukan kali terakhir korang. Cuma hari ni je hari yang dapat bercakap macam gini depan kamera. Sebab esok Syara dah takkan buka office. Esok akan ada orang lain yang buka office. So let's eat here. Cuaca pun ke nak makan dekat office Tak apalah, makan dekat sini je. Tak ada beza pun makan dekat office. I think this cucur udang a bit too much. RM3. Patutnya aku beli RM2. Tapi dia cakap RM2. So tu yang kena beli. Ni adalah pisang goreng. Korang dengar ASMR. The best. Pisang goreng ni kan tak pernah mengecewakan tau. Selama Syara beli kan, dia memang akan rangup dan manis. Dengar sekali. Dengar tak dengar? And the best part adalah orang yang kerja sini, area sini sahaja tahu tempat ni. So it's like a local hidden gem. So let's try the sambal. Sambal lah kan, cecah-cecah ni. And ni first time Syara rasa dia punya ni. Okay. The cucur udang is okay. Halal lah kan, tak basuh tangan. By the way, Syara record guna iPhone. By the way, Syara record ni guna phone. So, I'm so sorry kalau quality a bit meh. And ni adalah gerai dia. Dia betul-betul dekat corner. And ramai orang yang akan pergi beli kat sini. Sekarang tak ramai sebab tengah hujan. But I promise you guys, kalau tak hujan, cuaca baik, mesti ni semua akan penuh. Orang datang sini makan lunch. Hi everyone. So Anyong. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sekarang pukul 8.21 and hari ni adalah hari yang terakhir kita akan berada di office ni. So Syara datang awal sebab nak kemas barang-barang yang belum dikemas lagi. And ada kerja masih belum settle. So jom kita kemas semua barang-barang kita dalam rumah ni. Let's go. Saya tak sangka akhirnya sampai juga hari ni, di mana hari terakhir saya akan bekerja kat sini. Perasaan hari ni dah excited. Semalam mixed feeling. Semalam korang tahu Syara mixed feeling tau. Macam antara excited, sedih, lepas tu nervous, anxiety, anxious, semua tu terjadi semalam.
Tapi hari ni alhamdulillah tak ada rasa macam anxiety ke apa. Rasa excited nak finish my work. Dan bisa. Orang tak nampak. Jauh sangat. Okay. Dan bisa. Pinggan mangkuk. Cawan. Straw charging. Cermin kita. Dah pegang nasi. Kan? Ada lagi ke? Plastik. Pasal pakai kotak kan? Tapi saya pakai ni. Okay, jom. Jangan banyak membibir. Barang-barang semua saya dah letak dekat dalam kereta. And now my drawer dah bersih. Let me show you guys. This one. This one, ni semua barang-barang office ni, handphone office ni, saya tak tahu. And then this one is second drawer pun dah bersih. And tinggal ni je, ni semua file-file yang diperlukan, kertas-kertas yang diperlukan. And tu je. Right now, Syara nak siapkan kerja lagi. Ada kerja yang perlu di key in dekat dalam sistem, and then nak betulkan SOP. And then that's all. Syara nak buat satu video dekat belakang. Syara selalu buat video. Bukan nak selalu buat video, tapi dah beberapa hari Syara buat video dekat belakang. So hari ni is my last day. Jadi bye tempat solat. Bye tempat solat. Terima kasih sebab bagi saya solat dekat sini. Enjoy the last moment. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye tempat solat. Lepas ni dah tak ada dah lepak-lepak sini, baring-baring solat kat sini. Okay, kat sini kita akan buat last fit check. Outfit dah. Bye toilet. Pusing belakang. Bye toilet. Lepas ni dah tak ada dah dekat sini. Let's take. Mari kita ambil mirror selfie dekat sini. I'm not usually ambil gambar kat sini. Okay, done. Let's go sambung kerja. Kerja. I'm a bit shocked sebab semalam baru dapat a lot of kerja last minute, and it is so stressing me out. Lepas tu Syara dapat kerja last minute tu pun lepas lunch pukul 3 Syara baru dapat. So I was so frustrated sikit. Taklah frustrated, cuma macam, you know, like give me a moment. I couldn't even breathe. Lepas tu Syara macam time aku tersengguk-sengguk dulu, tak bagi pula kerja. Tapi ya, what can we do?
position and to leave this place, you know. Dia bukan, okay, let me be clear, okay. I'm not hate the job, I'm not hate the company, but I don't think the company or the job suit my growth and my performance and my target goals in the future. So that's why I decided untuk berhenti kerja. Nothing personal pun. It just, I want to bloom and I believe that this place will not make me blooming. Faham tak? So tu je, a quick update for you guys. I'm so sorry kalau video quality is not really good sebab I'm recording using my phone and I probably akan I'm so sorry.